Sekarang ni kalau beli iPhone jangan harap boleh dapat charger. Entah apa-apa entah, bila beli phone charger tak ada. So kalau korang yang baru beli iPhone tapi tak ada kepala charger kan, hari ni aku ada 3 charger untuk share dekat korang. Jom kita tengok sama-sama. So kalau korang tengok dekat depan aku ni ada 3 jenis charger. Okey, apa beza 3 charger ni kan? Yang kiri sekali ni 20 watt, yang dua ni 33 watt. Cuma yang tengah ni beza dia ada digital. So boleh nampak lah berapa watt masa tengah charge phone korang tu. Nak tahu laju tak laju charger ni? Jom kita test. Okey, aku nak cuba charger yang 20 watt ni dulu. Okey, kita cuba charge. Sekarang ni pukul 4.10 dan bateri aku ada 42%. So kita tunggu dulu dalam 10 minit tengok berapa banyak bateri kita naik. Okey, sekarang dah pukul 4.20 dan bateri aku dah naik 58%. Maknanya dalam masa 10 minit bateri aku naik 16%. Itu yang charger 20 watt. Belum lagi aku try yang 33 watt ni. Kalau korang nak aku try charger lagi 2 ni, boleh komen je dekat bawah, okey? Kepada yang nak beli charger ni, aku dah letak siap-siap link dekat caption aku tu. Korang tekan je, okey? Jangan lupa like, komen dan follow.